Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bertemu aku lagi Sob Fellow Suami Channel. Dua tiga minggu ni fan-fan MU happy daripada dia tak suka bola balik lah. Daripada kena bahan saja, balas batu duduk lama tahan ni, kena bahan, kena troll, kena meme apa semua. Dalam sekali kumpul banyak-banyak, masa carry ambil job ni, okay, lepas posting dekat Facebook. Happy tapi betul lah, bila kelab yang kau suka menang, happy. Macam aku lah, Liverpool menang EPL ke ataupun menang dengan City ke, suka kan. Beza dia melampau ke tak. Orang melampau ni, kelab dia menang dia happy kakau, kelab orang lain kalah dia troll pekakau, troll. Itu orang yang melampau. Orang yang standard, kelab sendiri menang happy, kelab lain kalah relax macam tu. Tu orang yang bijak cerdik Kalau yang melampau ni, mana-mana pun tak boleh melampau ni. Contohnya melampau, minum gula yang melampau-lampau, kecil manis, macam tu. Makan benda masin melampau-lampau, darah tinggi. Dia ada banyak benda macam tu. Semua tu extreme case ni, semua tak boleh. Kau suka apa-apalah, semua memang tak boleh. Macam tu So yang fan-fan yang melampau tu kena behave Masa kau menang kau behave, masa orang lain kalah pun relax sudah. Kita enjoy bola tu, enjoy dengan cara macam tu. Walaupun ada orang cakap tak best nak relax macam tu, kena troll. Dah kau pilih live kau macam tu, go on proceed kan. Orang dah pesan lah supaya buat baik. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada gaduh, tak nak masam muka, tak nak sakit hati. Once kita cakap dekat orang sakit hati, berdosa tu. Macam tu bosku. Macam orang sekarang kan, ustaz tu cerita, ada seorang ustaz tu cerita, orang sekarang ni remaja nak jumpa yang solat susah. Sebab dia duduk fikir hidup ni enjoy dan dia rasa macam solat ni terasing. Dia rasa asing. Sebab apa? Sebab environment dia tu, circle dia tu dekat rumah ni. Contoh circle dekat rumah, bapak pun lebih kurang solat tak solat, mak pun sama solat tak solat. Jadi bila mak dengan bapak macam tu, maksudnya cikgu yang pertama dekat rumah lah. Cikgu yang pertama sekolah tu cikgu nombor 2. Yang pertama parent. Kalau parent dia jenis macam tu, circle anak pun circle yang bapak aku relax okey kot. Bapak lain pergi pesurah masjid, bapak aku relax, jadi macam okey kot. Okey kot. Dia perasa macam benda tu macam maybe okey. Tapi sebab surrounding dia tu macam tu, dia tak solat. Tu yang jadi dia tak solat tu. Lepas tu kalau circle tu jenis yang family yang solat, tapi bukannya aku nak cakap guarantee solat tak, tapi circle dia tu elok-elok, orang yang beriman, orang yang takut dosa. So dia akan takut dosa. Ni sekarang kalau kau tengok kes swinger, dia boleh share bini dengan orang. Bini tu halal dah, kau pergi share dengan orang. Dayus ni ialah dayus. Lepas tu banyak kalau yang couple tu check in hotel biasa, dia tak rasa berdosa. Dia rasa puas, seronok. Besok lusa dia buat lagi, ajak dating lagi. Bila dating, pegang tangan. Semua orang buat benda ni, semua orang buat zaman muda. Tetapi kalau boleh benda tu kita elak lah benda macam tu. Tapi memang statistik yang menyatakan orang Islam tidak solat 80% lebih tu alarmingly benda tu sangat-sangat menakutkan sebenarnya. Sebab kita ni membezakan kita dengan Cina, dengan India, dengan Kristian semua solat. Itu yang membezakan kita. Kalau kau tengok contoh kau pergi mall, Kau duduk lepak sekali dengan geng itu. Masa Zohor, kau duduk situ, dia duduk situ. Sama.
Beza dia nama kau Islam. Beza dia. Yang tu nama dia Aceng, Siva. Itu beza. Yang lain sama. Hayya 'alas solah, kau duduk situ. Tak tahu apa-apa. Hidup ni dia duk ingatkan mungkin hidup ni macam minat K-pop. Okay, dapat beli tiket pergi tengok konsert, oh suka, bangga. I orang yang ke-10 tahu dapat tengok Jungkook kan. Lepas tu tengok drama, dia ingat hidup ni macam tu. Hidup ni macam tu. Lepas tu kaya, dapat power kaya, hidup senang, melancong overseas. Dia duk ingat ke hidup ni macam tu. Hidup ni bukan macam tu, bos. Okay? Banyak yang kau kena buat sebelum kau diusung. Aku cakap ni sebab aku risau satu benda je. Takut bila kau diusung, kau dah terlewat. Usung, masuk dalam keranda, pergi masjid. Tak ada apa. Muka cantik ke, muka jambu, tak ada apa. Okay? Ustaz Azhar cakap, muka handsome kena bakar habis buruk. Ni kita muka buruk lah. Contoh lah kan. Muka buruk lah. Kena bakar lagi, double buruk. Jadi macam tu. Jadi sekarang ni macam mana kita nak suruh every Islam ni dia pergi solat? Nak buat macam mana? Duduk cakap dah dosa. Orang tak solat, dia ada neraka khusus nama dia Sakar Masuk lubang dubur tu, api masuk menembusi sampai usus, keluar ikut apa mulut sampai cair otak ni. Benda tu seram sebenarnya, tapi dia kalau tak solat macam tu dia tu je. Lepas tu dia lepak tak ada apa. Azan asar, maghrib, isyak, tak tahu apa-apa, relax. Boleh pakai kereta mahal tu kira dah achievement, accomplishment yang kira dah padu sangat lah. Banyak benda lagi sebenarnya. Even orang yang sedang solat ni pun banyak benda lagi untuk diperbaiki sebenarnya. Apatah lagi kau yang tak buat apa, relax. Ramai office mate, orang azan, dia relax, dia tak ada apa-apa, dia macam relax. Habis tu kalau kau fikir yang orang pergi solat tu sebab apa? Yang orang pergi surau, dia pergi, kau tak pergi, kau apa hal? Yang kita ni yang tak pergi ni, kenapa? Special apa yang kau ni special sangat? Even agung ke, sultan ke, pementeri pun kena pergi. Kita yang tak ada apa, dia macam orang pergi kan, kaki sakit, jalan hincut-hincut, yang tak sempurna pelik. Rasa macam pelik Kenapa nak duduk relax, tahu make up, tengok TikTok kan. Lepas tu accomplishment dia ialah hidup macam tu, hidup mewah. Accomplishment. Korun kaya, Firaun kaya, end up apa dia? End up dia. Kita yang tak berapa dengan korun ni, kalau harta kita ni, kalau setakat 1,000 dalam bank tu, berapa persen je sebenarnya dengan harta korun tu sebenarnya. Tapi okay. Dan sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya, tapi confirm sugar. Dia bukan yang salah kaya, salah kita ni. Beli Ferrari tak apa, nak pakai Mustang pakai kan, hebat, nampak hebat, bagus, tapi kau malas solat pula. Ibadat tu malas pula, kau tak syukur. Macam tu bosku. Okay. So hari ni kita puasa semalam MU dengan Spurs. MU dengan Spurs malam, aku surprise lah MU ni macam tu main sekarang attacking. Lepas tu Bomo menjadi Maino efektif. Ahmad memanglah before pun okey. Cuma Mainu ni dengan cerita nak jual lah apa kan. Tapi tengok bawah Carrick ni dia revive, menjadi balik. MU memang function, everything function. Maguire pun function semua lah. Daripada yang tak elok, terus jadi elok balik. Sebab MU ni daripada dulu dia duk beli player kan. Tapi kita tengok takat tu je. Tapi bila dapat coach yang boleh, yang reti pakai apa semua, tengok macam mana. Okey dia orang. Empat straight dah menang tu. Carrick 4 straight menang. Of course dia Carrick dia boleh buat benda tu sebab of course lah tak ada distraction sangat macam Europe apa semua kan. Tapi bukan sebab tu juga ada orang yang tak ada Europe tapi hancur juga ada.
Mungkin disebabkan oleh tukar kos dan taktik tu yang membuatkan tim tu dia menjadi balik. Jadi selama ni si Amorim dia ada hal lah kan, macam-macam perangai lah, sampai Rashford pun keluar dah hanya member. Tapi sekarang tengok macam mana. Keeper MU tak ada nama pun, Lemon. Tapi perform okey semua. Jadi MU sekarang ni dia tempat keempat sekarang. Dia tengah daki dan dia nak dapat balik vibe-vibe yang masa Solskjaer dululah. Vibe-vibe yang menang. Bila kau menang ni vibe dia lain. Tapi bila kau kalah, vibe lain lah vibe dia. Okay. Tapi aku of course lah rival kan. Cuma bila kita tengok yalah, ini adalah Giant yang sleeping Giant yang kena bangun balik. Sebab dia fanbase dia besar MU ni sebenarnya. Sebab dia kelab besar. Dia kalau dekat Jerman maybe dia adalah Bayern Munich. Used to be Lepas tu dekat Spain mungkin dia adalah Real Madrid. Waktu sebelum dia hancur tu. Lepas tu dia jadi tukar coach apa semua. Taktik pun lain dah apa semua. Habis. Carrick masuk. Carrick sebelum ni kalau ikutkan CV dia tu tak adalah power mana. Dekat Middlesbrough tu biasa je lah kan. Lepas tu dapat job, masa tak ada job dia dapat job tu. Bukannya dia berhenti kelab tu, tak ada. Dia tak ada job, dia tengah relax macam tu. Lepas tu MU panggil jadi interim. Lepas tu sekali tengok menjadi. Ada member aku cakap lah, member MU jangan bagi Carrick ni permanent, bagi dia interim. Interim sampai ikutlah 3 tahun ni bagi interim. Mungkin aku sebab takut lah bila bagi permanent, tak tengok kelab tu undur balik. Sebelum ni okey, nampak macam mencanak lah kan. Duduk nombor 4, lepas tu nak kejar nombor 3. Semalam Villa seri. Bila Villa seri, lagi dekat lah. Macam tu. Arsenal menang jauh, tinggal City 9 poin. Kalau menang dengan Liverpool, 6 balik. Kalah dengan Liverpool, 9 poin. Tapi kata Arteta, tidak selamat Arsenal 9 poin means nothing. Sebab dia pun tahulah tiga kali nombor nombor 2 mesti dia tahu cerita dia tu. Arsenal semalam memang dia perform, tapi aku sendiri pun aku rasa macam tidak selamat lagi lah Arsenal tu. Walaupun dia dah 9 poin ke apa semua, aku rasa dia tak selamat lagi. Tak boleh nak cakap Arsenal are back ataupun Arsenal kita panggil potentially tu bolehlah cakap. Cuma nak cakap season ni season Arsenal, bagi aku tak. Okay. Tapi Villa aku rasa sakit lah Villa tu. Cuma sekarang ni nombor 1-2 City maybe akan berada dalam race sampai ke habis, akan berada dalam race MU saya silap nombor 3. MU saya silap nombor 3. Walaupun dicucuk oleh Chelsea, dicucuk oleh Liverpool. Okay. Jadi benda-benda ni kita nak tengok kita nak tengok macam mana. Malam ni Liverpool lawan City. Anfield adalah hunting ground yang tidak begitu gembira sangat. Sebab Pep menang sekali je 2021, menang sekali saja. Sebelum tu duk main seri kalah, tapi banyak kalah. Malam ni bertemu lagi ni di Anfield. Motivation Liverpool untuk Liga tu tak ada dah. Cuma motivation lebih kepada nak pergi CL macam tu lah. Tapi still beating City ni accomplishment lah yang besar untuk kelab EPL semualah. 19 lagi tu kalahkan City ni satu penghormatan lah kan. Macam tu. So tak ada apa aku nak share. Untuk siapa yang buat channel ni, jangan lupa tekan subscribe, like dan share. So bertemu lagi pada like channel sama channel Study. Okay, Study MU. Aku MU ni aku suka Bumo. Sebab dia unik. Dia power, jambang besar macam tu, kepala botak, nampak macam power dia ni. Suka dia. Okay, Study.